Lampu portable ni dia ada banyak mod cahaya tau. Dia boleh jadi malap macam ni, boleh jadi lebih terang, boleh jadi lagi terang, dan yang ni yang paling terang. Lampu ni kalau korang standby satu, macam-macam yang korang boleh guna. Kalau standby dekat dalam kereta, waktu kecemasan, lampu ni memang function. Siap ada mod kecemasan lagi. Korang boleh pakai mod ni untuk bagi pemandu lain alert kereta korang tengah rosak. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Untuk cas, korang tinggal cucuk je charger dekat bahagian sini. Lampu ni mudah untuk guna sebab dia ada banyak tempat gantung. Kalau korang nak jadikan lampu meja, dia buka kaki macam ni. Boleh adjust dia punya angle. Dan dekat dia punya kaki ni, dia ada satu magnet yang sangat kuat. Korang boleh tampal dekat permukaan besi. Mudah untuk lekat, dia boleh grip dengan cantik. Kalau korang nak gantung dekat kemah, korang boleh pakai dia punya cakut ni. Dan kalau korang ada tripod, cucuk je dekat sini. Dia punya temperature warna pula korang boleh adjust dari warna kuning, warna oren dan warna putih. Sebab campuran LED dia ni jenis campuran macam ni. Kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable, korang boleh pakai yang model ni. Banyak mod cahaya, banyak tempat untuk gantung. Korang boleh check dekat link video.